Mengikut pendapat pemerhati, Bandar Rufaka itu hanya boleh bertahan selama 4 bulan sahaja kerana dia dibangunkan di waktu ekonomi jatuh. Tempatnya sunyi, bukan tempat tumpuan ramai. Majoriti penduduk di Bandar Country Homes ialah bukan Islam. Ustaz Asy'ari masih dalam tahanan ISA. Sementelahan Ustaz Asy'ari itu banyak musuhnya. Namun realitinya kini, Bandar Rufaka telah mencecah usia 7 tahun. Sedangkan banyak kedai-kedai bukan Rufaka yang ikut dibuka di situ memang ditutup sebelum berumur setahun. Mengapa? Memang ada juga kedai-kedai saya itu yang hampir-hampir ditutup. Tapi setiap kali itulah saya akan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, memanggil semua petugas-petugas untuk dibuat postmortem apakah dosa-dosa yang mereka buat kepada Tuhan atau syarat-syarat yang dilanggar hingga bantuan Tuhan tidak berlaku. Sebab saya yakin Tuhan pasti ada cara untuk cukupkan keperluan bagi kedai itu selagi syarat-syarat yang Tuhan tetapkan dipenuhi. Syarat-syarat yang dimaksudkan, pertama, sentiasa bertaubat kepada Allah dan sesama manusia. Kedua, bersedekah. Ketiga, menebus dosa dan berjanji tidak mengulangi. Keempat, sembahyang malam dan berdoa. Kelima, berkasih sayang sesama manusia. Saya arahkan mereka semua baiki diri semula setelah kegagalan mematuhi syarat-syarat itu. Langkah ketiga, saya gugurkan mana-mana staf yang sudah dikenal pasti tidak jujur dalam membaiki diri. Yang keempat, saya sendiri akan bersedekah dan berdoa dan baiki diri untuk mengharapkan belas kasihan Tuhan. Alhamdulillah, dengan kuasa Tuhan, berlakulah apa yang dijanjikannya, yakni kedai itu panjang umurnya. Tuhan benar-benarlah modal dalam sistem ekonomi ini. Bina insan dan manpower itu adalah asas dan trust dan kekuatan dalam sistem Tuhan. Taqwa adalah sumber kekuatan sebenar-benarnya dalam sistem ekonomi Tuhan. Ia berbeza sama sekali dengan perniagaan bukan Islam itu. Sungguh di luar dugaan saya, bila mana selesai pembangunan bandar oleh pejuang-pejuang saya yang setia itu, bangun pula projek-projek Rufaka di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Sekali lagi, bukanlah senang bagi kami orang-orang Melayu Malaysia ini untuk membuka perniagaan-perniagaan dalam keadaan tidak mendapat sokongan keuangan dari mana-mana pihak kerajaan atau swasta. Sementelahan kami ini kebanyakannya adalah bekas-bekas arkam yang kehilangan mata pencarian sama sekali. Anak saya Fahrul Razi yang dibuang ke daerah Rompin Pahang di bawah ISA sama seperti saya dan isteri saya yang kedua itu, setelah melihat bangunnya Bandar Rufaka di Bandar Country Home, telah juga mengambil inisiatif untuk membuka cawangan Rufaka di tempatnya. Bagaimanakah caranya seorang yang kehilangan mata pencarian memulakan hidupnya dengan hanya mengambil masa 4 tahun bangun di tangannya 43 buah projek ekonomi? Saya memberitahu semua kawan-kawan yang mahu ikut terlibat dalam syarikat ini bahawa sesudah jemaah Rasulullah dihancurkan di Mekah, baginda dengan para sahabat lari berhijrah ke Madinah dalam keadaan tangan kosong dan sehelai sepinggang. Bagaimanakah mereka memulakan perjuangan di sana? Rasulullah tidak pun mengajak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an bermesyuaratkan cara membangunkan suku Ansar itu. Apa yang berlaku sebenarnya ialah dengan kekuatan ruh tauhid yang ditanam selama 13 tahun di Mekah bersama pengalaman perniagaan yang ada, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan timnya menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangunkan ekonomi Allah dan Rasul di Madinah dengan cara membaiki diri. Mereka bangun di malam hari, temukan roh mereka dengan Allah dengan bertawassul kepada roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang malam yang panjang dan taubat yang mendalam serta doa yang setulus-tulusnya. Mereka memanggil Allah dan Rasul untuk menolong, sedangkan kapitalis memanggil bank-bank untuk menolong. Mana lebih hebat antara pertolongan Allah dan Rasul dengan pertolongan yang dibuat oleh bank-bank? Saya ulangkan di sini bahawa
Allah menolong orang mukmin kerana kekuatan roh. Allah izinkan orang-orang bukan mukmin kerana kekuatan akal. Walhal kekuatan roh itu 10 kali ganda dibandingkan kekuatan akal. Sebab orang-orang roh ditolong Tuhan dengan subsidi 90%, sedangkan orang-orang akal subsidinya 10%. Bila mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat membaiki diri, dengan rohnya berkata kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, kami cuma hamba-hamba yang tidak ada apa-apa melainkan Engkau. Apalah daya kami untuk membuat ekonomi bertaraf Allah dan Rasul kalau bukan dengan pertolongan dan kekuatan darimu? Ya Allah, tolong ajarkan kami, berikan keperluan-keperluan dan tenaga-tenaga untuk membangunkan sistem ini dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka bila mana datang pertolongan Allah, engkau lihat manusia-manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Ya, Allah telah jatuhkan ke hati, yakni roh Rasulullah, ilmu-ilmu dan strategi-strategi perniagaan. Lalu diilhamkan pula ke roh-roh para sahabat berkenaan, yakni Sayyidina Abdul Rahman dan tim, cara-cara melakukan ekonomi Tuhan atau ekonomi Islam. Jadilah mereka graduan-graduan bidang ekonomi, keluaran sekolah rohaniah oleh Allah dan Rasul. Mereka sama-sama faham apa yang patut dibuat dengan satu hati, satu fikiran. Dimulakanlah perniagaan sulung yang diajar langsung oleh Allah dan Rasul di bandar kecil Madinah. Indahnya perniagaan yang diciptakan Allah dan Rasul sangat menawan hati penduduk Madinah. Semuanya rindu untuk membeli belah di sana. Hinggakan dalam masa 6 bulan sahaja, masyarakat Madinah telah meninggalkan perniagaan lintah darat yang mencengkam mereka sekian lama. Wang Madinah hanya berpusing di kalangan para sahabat. Lalu akhirnya, tampuk ekonomi Madinah beralih tangan dan empayar ekonomi Allah dan Rasul yang indah itu benar-benar menguasai Madinah. Meyakini dan tertawan oleh sistem ekonomi itulah, maka saya pandukan ahli-ahli rufaka agar meniru apa yang dibuat oleh Madinah itu. Maka Allah takdirkan dengan manpower yang kuat dengan Allah, hasil bina insan yang saya lakukan itu, dapatlah kini Rufaka menguasai 500 buah projek perniagaan. Hasilnya belumlah sedahsyat yang dibuat oleh para sahabat, tapi sistemnya sudah diasaskan dan saya sangat yakin kalau orang Rufaka makin serius memberi kepercayaan kepada Tuhan untuk menolong mereka dan cukupkan syarat-syaratnya, niscaya sejarah Madinah akan berulang. Madinah kedua dalam negara Islam Hadiri ini akan menjadi realiti, insya-Allah. Sekarang, mari saya ekspedisikan anda ke seluruh aktiviti-aktiviti Rufaka sedunia yang dibesarkan bukan dengan wang, bukan dengan akal dan bukan dengan mesyuarat fizikal. Ia subur di dalam kandang ISA. Ia membesar oleh cintakan Tuhan. Ia bangkit oleh taubat-taubat dan doa. Ia membesar oleh air mata yang cintakan Islam, dari lubuk hati yang membaiki diri dengan perasaan cinta dan takutkan Tuhan. Mana ada di dunia ini sebuah syarikat yang hidup subur oleh ISA, sedangkan dunia menganggap ISA penghalang perjuangan. Maka bila mana ia berlaku, anda lihatlah betapa Tuhan menunjukkan kuasanya dan janganlah anda memandang kecil kepadanya. Tuhan sedang mengatakan sesuatu melaluinya, bahawa sistem Tuhan akan mengambil alih sistem ideologi akal yang sudah sangat merosakkan masyarakat hari ini. Itulah janji Tuhan untuk umat Rasulullah di akhir zaman yang telah dimeteraikan oleh lidah Sayyidil Mursalin ketika hayat baginda lagi.